Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatihah Mani daripada kru Deso TV SMK Sultan Omar. Kami amat berbesar hati mengalu-alukan kehadiran SMK Tu Indra ke SMK Sultan Omar pada hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami untuk sesi temu ramah ringkas ini. Untuk permulaan, boleh Tuan memperkenalkan diri serta jawatan di SMK Tu Indra? Okey, terima kasih adik moderator yang dihormati, Tuan Pengetua Puan Hajah Farhana. Jadi sebelum tu saya mengucapkan terima kasih atas sambutan daripada SMK Sultan Omar bagi rombongan kami daripada SMK Tun Indra Kuala Lumpur. Jadi saya Cikgu Junaidi bin Muhammad selaku pengetua di sekolah sanalah. Ringkas dia Semetra. Okey, itu saja. Boleh pihak Tuan kongsikan apakah objektif utama lawatan penanda-arasan ke SMK Sultan Omar pada hari ini? Okey, terima kasih. Jadi pada pagi ini kita datang ke SMK Sultan Omar untuk kita melihat berkaitan dengan PVMA ataupun ringkas dia COPTA. Okey. Sepanjang lawatan ini, apakah amalan terbaik atau keunikan sekolah kami yang paling menarik perhatian pihak Tuan? Terima kasih. Jadi sepanjang lawatan tadi, saya rasa ingin menyentuh berkaitan dengan lawatan ke pusat ataupun bengkel automotif tadi. Jadi tadi di sana saya melihat keupayaan pelajar-pelajar automotif boleh bagi satu penerangan yang begitu kreatif, bagi penerangan yang begitu jelas berkaitan dengan tugasan pelajar-pelajar itu ketika berada di bengkel. Jadi saya ingin ucap tahniahlah kepada barisan tenaga pengajar khususnya di bengkel BVMA dan juga kepada Tuan Pengetua lah. Adakah terdapat idea, inovasi atau pendekatan yang pihak Tuan bercadang untuk adaptasi atau laksanakan di SMK Tu Indra selepas lawatan ini? Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya dari segi adaptasi, banyak yang kita akan bawa pulang ke sekolah kami. Salah satunya dari segi kaedah pelajar ketika berada di dalam bengkel tersebut. Saya lihat pelajar-pelajar yang berada dalam bengkel itu begitu menghormati tetamu seperti kami. Datang saja, bagi salam, bersalaman dan dengan begitu petah boleh berceritakan berkaitan dengan PVMA tanpa bantuan daripada tenaga-tenaga pengajar di sana. Syabas, tahniah SMK Sultan Omar. Akhir sekali, apakah harapan dan pesanan Tuan kepada warga SMK Sultan Omar? Harapan saya supaya SMK Sultan Omar akan terus cemerlang, berjaya khususnya dalam bidang PVMA khususnya. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna. Semoga hubungan dan kerjasama antara SMK Sultan Omar dan SMK Tu Indra akan terus terjalin erat demi kecemerlangan pendidikan bersama. Saya Fatihah Mani daripada kru Deso TV SMK Sultan Omar. Sekian, terima kasih.